Kalau korang ada bisnes kat Malaysia dan masih pakai Excel atau Word untuk buat invoice, bersedialah untuk kena denda. Kita dah masuk tahun 2026. Fasa pelaksanaan e-invoice LHDN kini dah jadi realiti dan wajib untuk hampir semua bisnes. Tak kira lah korang syarikat besar, SME, freelancer atau influencer. Zaman hantar invoice cincai dah tamat. Ramai business owner tengah panik sekarang sebab tak faham. Alah, e-invoice tu macam save file PDF, lepas tu hantar kat WhatsApp je kan? Salah besar! Biar saya terangkan, e-invoice ni bermaksud setiap kali korang buat jualan, data tu kena hantar dan masuk sistem LHDN dulu secara real time. LHDN akan sahkan, bagi kod kelulusan atau QR code, barulah invoice tu sah dan boleh diberi kepada customer. PDF biasa yang korang design cantik-cantik kat Canva tu dah tak laku kalau tak ada pengesahan LHDN. Siapa yang terkesan? Hampir semua orang. Apa jadi kalau korang buat tak tahu dan langgar je rule ni? Pertama, penalti. Denda dari LHDN yang boleh buat duit simpanan bisnes korang lesap macam tu je. Kedua, dan ini yang paling bahaya, pelanggan korang tak boleh claim perbelanjaan cukai diorang sebab invoice korang tu tak sah. Bayangkan, customer setia korang lari pergi ke kompetitor lain semata-mata sebab korang malas nak belajar buat e-invoice. Korang nak ke hilang sales, bunyi macam menakutkan, kan? Jangan panik, saya faham benda ni keliru, tapi ia sangat boleh diuruskan kalau korang tahu caranya. Biar saya bantu korang. Tekan butang follow dan like sekarang. Save video ni dan share kat kawan-kawan bisnes korang yang masih pakai Excel tu. Jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik-teknik terkini pengurangan cukai.